Baru-baru ni, Shu berpeluang bertentang mata dengan si hitam yang handsome ni. Thermomix TM7. Jom, Shu nak tunjukkan perbezaan aksesori TM7 dan juga TM6. Okey, kita mulakan dengan Varoma set. As usual, Varoma set akan ada Varoma lid, Varoma tray dan juga Varoma dish. Okey, kalau kita tengok TM7 punya Varoma set bentuk rectangle dan juga TM6 berbentuk oval. Okey, saiz TM7 punya Varoma set ni 45% lebih besar daripada TM6. Itulah kelebihan TM7 versus TM6. Okey, next. Jom kita tengok spatula pula. Okey, terbalik. Nanti confuse pula mana satu TM7, mana satu TM6. Okey, kalau tengok TM6 punya spatula, saiz dia lebih pendek sedikit. Tengok bahagian dia punya scraper. TM7 lebih panjang berbanding TM6. Okey, cuba tengok TM6. Dia tak boleh berdiri macam TM7. TM7 boleh berdiri dengan sendirinya. Okey, kita go to next accessories. Jom tengok simmering basket pula. Okey, basically shape atau saiznya lebih kurang sama sahaja. Cuma ada perubahan sedikit sahaja pada TM7. Bentuknya lebih solid. Saiznya kalau tu tengok, bandingkan base dia sama sahaja dia punya diameter. Cuba kalau kita tengok zoom in sikit, dia ada perbezaan dekat pada bahagian penutup dia. Okey, jom kita go to next accessory pula. Okay, tada! Next is butterfly whisk. Okey, kalau tengok butterfly whisk ni memang macam tak ada perbezaan. Okey, cuma warna sahaja berbeza, tapi dari sudut structure dia, shape dia sama sahaja. Okey, yang terakhir splash guard. Ada satu je kat tangan Shu kan, sebab TM7 tak ada splash guard macam TM6. So kurang aksesoris antara TM7 dan TM6 adalah pada splash guardnya. Yang dah ada TM6 kat rumah, okey je nak tambah TM7 pula. Yang belum ada mana-mana Thermomix lagi, pilihan di tangan anda. Dapatkan Thermomix korang dengan Shu sekarang juga. Shu's Cooking yang mudah-mudah aja.